Salam sejahtera murid-murid. Hari ini saya akan tunjukkan cara menukar nombor indeks kepada logaritm dalam masa 1 minit. Dalam setiap nombor indeks, anda perlu tahu bahawa apa itu asas, kuasa dan juga jawapan. Mengapa? Kerana kita akan menggunakan kaedah Snell law, iaitu penulisan secara anti-clockwise untuk menukarkan nombor asas kepada nombor logaritm. Cara dia senang sahaja, iaitu asas indeks akan kekal sebagai asas logaritm. Jawapan akan masuk ke dalam logaritm. Kuasa akan menjadi jawapan bagi logaritm. Itu sahaja. Anda perlu ingat bahawa bermula dari asas, kemudian mengikut arah lawan jam, anda akan mendapat penukaran daripada nombor indeks kepada logaritm. Cara yang sama juga boleh digunakan untuk menukar nombor logaritm balik kepada nombor indeks. Ya, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga anda berjaya dalam mencuba. Bye!